Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sama aku Kim Kae. Okay geng, untuk hari ni aku nak share kat korang lah, share satu benda. Ini selalu yang orang duk tanya dalam chatting, dalam komen-komen. Lepas tu orang duk chat aku, tanya pasal wiring. Okay, pasal wiring, ini selalu orang tanya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bila RAM baru dia terang kan. Okay, RAM baru terang. Okay geng, ni ada sebiji motor GBO dah convert engine Dream, head block okay, head block 110. Demo dah settle dah tu. Apa dia buat sendiri. Aku cuma buat wiring saja motor ni. Aku buat wiring dah settle. Cumanya masalah berkenaan dengan bila RAM baru dia lampu dia terang, kan. Okay ni kan, ni aku tunjuk korang apa punca dia. Okay geng, kita tengok dulu macam mana jadi dulu. Lepas tu kita tunjuk sebelum dan selepas. Okay geng, stay tune. Okay geng, ni aku tunjuk kat korang lah. Okay, tengok lah. Sekarang ni enjin tengah hidup. Aku dah cucuk dekat kuning tu. Kuning memang tak ada. Kau ingat tak ada kan? Okay, kita rem sikit. Cuba kita rem sikit. Nampak? Rem baru menyala. Okay, ni untuk lampu depan. Lepas tu kita tengok pula dekat apa nama ni, ngecas bateri kan. Cas bateri. Nampak? Tu nampak. Rem baru dia keluar api. Okay, apa punca dia? Mari kita tengok sama-sama apa punca dia. Korang tengok korang tengok sendiri lah. Kan, kenapa dia jadi macam tu. Baik, sebelum ni ada orang tanya berkenaan dengan ni, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi bila RAM baru lampu terang, charger kan. Okay, dia banyak punca sebenarnya kan. Okay, punca pertama sekali ialah katak lah. Katak yang kat regulator yang kat belakang tu, charger dia tu. Itu pun salah satu punca. Salah satu punca juga wiring dan ataupun soket yang ada dekat lampu tu. Okay, dan motor ni aku cari, so aku jumpa apa penyebab dia geng. Okay geng, korang tengok ni apa dia punca dia. Okay, aku tutup enjin. Lepas tu aku nak tunjuk barang dalam dia. Barang dalam ni geng. Okay, tunggu geng. Aku nak buka lagi. Lepas tu aku tunjuk apa yang jadi, apa barang dia pakai. Alright. Okay geng, ni aku dah buka bahagian magnet. Okay, masa dia mula-mula datang, aku saja kat dia macam ni bang. Kita try test dulu, tukar coil. Takut coil problem. Sebab cek sana tak ada, cek kat atas pun kena RAM baru terang. Bateri jadi makan bateri kan. Sebab makan bateri tu punca dia, charger tak masuk dalam bateri. So apa punca dia? Okay, yang ni dua-dua baru kita tengok. Okay, magnet baru, coil baru. Okay, aku dah tukar yang ni, yang lain aku dah ambil aku punya. Aku cuba pun jadi benda yang sama. Takkan coil original. Okay, mana coil aku tu? Okay, takkan coil original ni pun api kecil betul. Ni elok lagi ni, original. Buka daripada motor aku sendiri, elok, tak ada masalah. So jadi benda yang sama. Baik, lepas tu suspek utama dia ialah benda ni. Magnet kan. Magnet local. Korang tengok local dia.
Dia tak berapa ada power, geng. Okey, ni original. Ni original motor. So kalau korang nak beli magnet, lebih baik korang beli yang ori ataupun yang nombor 2 punya daripada korang beli yang warna kuning ni. Warna kuning ni teruk gila, geng. Baik tak payahlah. Dia kacau api. Charger, bateri dia api, untuk lampu depan, lampu belakang, memang kacau. Macam tadi aku tunjuk, rem baru dia menyala. Kalau tak rem, motor duduk kata duduk standard gedar-gedar kan. Tak ada api langsung, tak keluar api pun. Ni kau tengok pula. Aku akan tukar yang ni masuk dekat sini. Kita pakai coil dia juga. Aku tak tukar coil lah. Okey, kita pakai magnet ni masuk sini. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana. Okey, baik geng. Ni aku dah tukar magnet original yang aku punya. So, kita tengok hasil dia macam mana, geng. Okey, dah pasang, enjin pun dah hidup. Okay, baik, kita check satu-satu. Okey, wire warna putih, geng. Kita check wire warna putih. Nampak kan? Motor tak ada rem. Aku tak rem itu pun dah terang, nampak. Okey, dan wire putih. Tadi wire putih. Okey, ni wire kuning. Nampak kan? Nampak tak? Ni geng. Aduh. So korang geng, jangan mudah menilai untuk apa kata magnet terus nak tukar magnet, nak tukar coil. Tak ada. Korang kena check satu-satu. First kali korang kena check dulu soket di kepala. Kan, takut arus tu dia tak berapa cantik. Dan korang tengok coil apa katak kan. Yang tu first lah. Kalau tak ada cara lain juga, korang check macam tu. Macam yang aku buat yang tadi tu, yang first tadi. Start engine, cucuk, korang tengok kena rem baru menyala. Ni tak payah rem sebab magnet ori. Kalau magnet lokal memang tak keluar api situ kan. Tak menyala pun. Tengok ni api ada. So charger tengah masuk lah tu. Okay kan, apa, barulah korang boleh detect apa yang masalah punca dua benda ni. Korang boleh try tukar coil dulu ke, tukar magnet ke, boleh tengok. Tapi memang kalau tengok kat gaya, memang magnet tu lokal habis lah. Kan, kalau tengok coil dia macam original. Wire dia tebal. Coil ni macam original. Cuma kalau tengok magnet tu, sebab semua benda motor ni semua baru. Takkan semua baru dia jadi lagi, betul tak? So aku kena check lah bahagian magnet lah. Jadi dah jumpa penyakit dia. Rupanya ni menatang ni. Aduh. Pisang mat. Owner dah menung lah. Sebabnya dia kata kena betul-betul motor laju baru lampu keluar. Kan? Signal memang out terus ya. Tak ada. Sebab charger tak masuk. Jadi aku ajak dia tadi pergi beli baru. Tak ada. Baru pun kalau boleh ori ya. Kau dapat. Ni aku tengah ejak dengan member untuk dapatkan yang original motor, yang mana yang tak pakai lah. So kalau ada, alhamdulillah, jackpot. Okay geng, itu saja penyelesaian masalah hari ni geng. Semoga memberi manfaat pada korang. Assalamualaikum, bye bye.